Halo geng, Roger. Hari ni kita ke kawasan Istana Sultan Ahmad Shah lama. Dekat kawasan ni ada jugalah kawasan main kuda ataupun kuda polo. Okey, tempat ni memang kalau anda pergi daripada jalan besar Simpang 4 tu dekat je, datang sini boleh jumpa pot main kuda. Masa saya datang ni jam 2 petang. Saya jumpa 2 orang lah. Badan besar juga, dia naik kuda. Kuda pun besar. Mereka training main kuda. Okey guys, tempat kuda ni boleh dikatakan sejak zaman Sultan Abu Bakar lah. Dah lama dah. Biasanya kalau orang datang sini, tempat kuda ni lah pot mereka. Orang kata ambil angin sejuk. Tempat ni memang sejuk. Kampung lama. Masa saya datang ni ramai jugalah, kan? Okey, tu tengah main kuda tu macam orang daripada Afrika ni. Tu saya cakap tu 2 orang Afrika. Badan besar saya tengok. Kuda dengan dia. Ini anak raja Afrika kot. Anak raja Kongo. Mungkin lah. Apa lagi dekat sini juga ada kampung tradisional. Tadi saya tanya kat kedai teh tu, dia cakap ni kampung lama ni. Dah ratus-ratus tahun dah ada dah kampung ni. Ini semua orang-orang ni lah, orang-orang penting lah. Dulu pendekar. Okey guys. Kita jumpa kubur pula. Jumpa lagi geng. Bye-bye.